tua dah. Cucu dah 13. Kejap Melayu sikit-sikit ni. Oh, tak apa, tak apa. Okey, faham. Faham. Macam tadi macam. Assalamualaikum. Jumpa lagi. Kali ni Opah nak tunjuk jalan daripada Yala ke Bentong. Yang Waze bawa ikut jalan kampung Gunung Ganang semua. Sekatan pula tak berapa sekatan ada. Sebenarnya kalau dari Yala ke Bentong ada jalan lain. Tapi nak tukar Opah tak berani sebab tiba-tiba internet Opah jadi slow. Itu yang Opah takut tu. Oh, jalan kanak kona. Allah, tutup ke? Ini ke jalannya? Ya. Allah maaf. Ya betul. Nah, tutup itu je. Betul nanti okey lah dekat pintu tu. Boleh lalu ke ni? Boleh. Okey. Jalannya dah tertutup. Jalan tertutup. Ikut jalan ni, jalan macam jalan tikus. Jalan ni tak jauh ni dah. Kita tengok lah, dah lah kona-kona dekat gunung ni ramai. Penting selamat sikit je ni ha. Oh, sikit je. Oh, runtut. Haa. Oi, tingginya. Oh. Oh, tak jangka pula dia macam ni. Macam getek betul. Oh, ni kita menurun ni lah. Kereta tu pun dia belah ni, ya betul? Oh, dia buat ketupat betul? Oi. Ini berapa kona pula tu? Ada ke macam Chiang Mai 1000 selekor? Ini bawah sana dah nampak macam turun tu kan. Oh, memang selekor lah ya. Selekor tu macam cantik. Ya. Oi, selekor. Ni Opah tunjuk sikit aja jalan ni. Opah tak tunjuk banyak pun. Opah tunjuk tempat yang mencabar sahaja. Dia ramai-ramai hari tu. Dia ikut Bentong kan? Dia masuk Bukit Bunga. Dia pun balik ke Bukit, datang ke Bukit Bunga, balik ke ni. Dapat turun lagi tu kan? Api ke depan dia ya. Oh, tinggi lah. Ini menurun lagi ha. Jalan berkona-kona ni namanya jalan berkona-kona. Bahasa Perak sebut kona komo. Jangan salah faham. Laluan ni bukan laluan utama. Lepas tu dah lah turun bukit, naik bukit, turun bukit. Bukitnya tinggi-tinggi. Curamnya. Jalan. Yelah dia turun naik bukit ni ha. Mencabar betul lah. Mencabar jalan elok. Yalah jalan elok. Itu je lah. Jalan dia tak berlegam. Memang jalan dia tempat banyak. Itu kampung pula, celah kampung ni ha kan. Jalan dia bila elok. Oi, tinggi nak naik. Tapi dalam kamera ni dia tak nampak macam tinggi. Macam biasa aja. Kalau tengok west ni ada tulis kanan ke mana? Masuk kiri kita. Kita masuk kiri. Ya. Oi, kona tajam betul mana. Ni Kali ni Opah berani nak merakam gambar tentera buat sekatan ni. Selalu Opah tak berani. Kebetulan dia pula menahan kami ha. Walaupun dia tahan, Opah terus merakam aja apa dia buat. Nasib baik dia tak marah. Nak orang Malaysia. Perak. Perak pun tu. Yo, kalau intai. Bagi berapa orang? Berdua je. Mana anak tak ada? Boleh pula berborak.
Masa kami dari Songkla nak ke Petani tu, serius saja. Orang Thailand ni panggil Nikbong. Nibong. Nikbong. Jalan ni. Jalan ya. Naratiwat ni Nago. Naro. Naro. Petani ni Taning. Dia macam Tani. orang Kelantan sikit. Kelantan lah. Ya. Sini orang Kelantan. Ya. Itu terima kasih banyak tau. Ha. Terima kasih orang belakang orang tu nanti. Ramah sangat tenteranya. Terpaksa cakap orang belakang ada menunggu dah. Terpaksa jalan. Aja haru. Sebenarnya perjalanan kami dari Songkla ke Petani, ke Naratiwat, Takbai, Golok, Yala sampai masuk ikut Bentong. Banyak jumpa tentera, polis buat sekatan. Mula-mula Opah terkejut. Opah tengok satu stesen minyak kena kawal dengan tentera. Sebab sebelum ni tak ada stesen minyak yang dikawal tentera. Tapi satu tu lengkap tentera bersenjata kawal stesen minyak tu. Masa dari Petani nak ke Naratiwat, kami lalu satu kampung. Sampai kampung tu ada simpang. Kami nak masuk, tentera tu suruh arah ke lain. Lepas tu sampai lagi satu simpang, ada juga tentera kawal. Satu lagi simpang pun ada tentera kawal lagi. Kiranya kampung tu ada kawalan polis lah. Sepatutnya Opah melalui dalam kampung tu, tapi tak dapat lalu. Walaupun Waze bawa jalan Gunung Ganang macam ni, tapi tak takut sebab nampak ada perkampungan orang juga. Nampak tu, dia boye. Banyak buah dia. Dia boyan. Pada gini ada ni ada. Mana? Tu. Itu semua buah ikan. Ada yang buah, ada tak ada buah. Ni tak buah. Kalau Ada buah ha. Banyaknya buahnya. Uish. Ini jalan yang ini bercabar betul ni. Menjunam teruk ah. Hati-hati lah. Sana belah sana pergi. Kebun. Ni. Turun naik. Tu dia. Ni kami dah nak sampai ke Betong. Jom. Mak rasa sana lah ya. Sebab mak tahu bukan legend Betong. Tapi dia tulis betul kat terus. Itu dia tulis Malaysia. Ni dah sampai ke Betong. Jomlah kita tengok view Betong ni macam mana. Orang sini tinggi hotel tu. Ya. Jalannya lah. Jalan dulu sampai ke hujung tu. Semalam hujan lagi. Masa ke malam ni pagi tadi kot. Kalau semalam ni sudah kering dah. Ke kanan ke mana dia tulis tu? Lantai tak nampak. Nak lurus ke nak masuk ke sana? Lurus lah. Membahang dah kan? Ni ambil gambar kanan di gambar dah. Tu. Menara jam tu ya? Betul lah. Terus ya? Terus. Oh, sana pekan kecil. Yang tikut ni dah betul dah pekan dia. Tahu? Ambil lah sikit. Oh, baju, kem baju. Tapi orang sekarang ni dah ada Shopee. Mana kem baju ni, heran dah.
Beli kat Shopee je. Betul ni apa yang ada ni pasar je lah. Tak tahu je, dah pasar lah je lah kot. Sekarang ni kita cari tempat kedua, tengok hotel. Okey. Depan tu sikit dengan putih. Depan aku tak tahu. Sana pun pekat juga. Oh, sana bukan juga. Kiri pun bukan juga. Kalau tak ada parking susah tak nak. Betul. Kita balik. Betul. Tu hotel tu apa tu? Oh, Kuat ke? nak masuk kanan ke kiri gerak hati mak. Mana-mana boleh. Yang jam tu ini lah kot. Ha? Betul lah, jam menarik jam tu ini lah. Ambil dia apa? Tu lori tu jauh sikit. Yang depan yang sini. Nampak. Masuk orang yang bawa sekali ya. Kita pusing mana nak. Okey. Okey. Ini dah kecil. Kiri besar. Warna-warni bangunan. Bangunan yang warna-warni. Unik juga. 7-Eleven. 7E. Ini dia ambil kelapa tinggi. Kelapa tinggi. Oh, sini dah banyak tulis Cina ni. Ya ke? Tu nampak. Nampak tak? Farmasi. Tulis Cina, TM. Bukan tulis Siam. Berhenti. Seri Betong Hotel. Mana? Tapi parking lah. Tak tanya dulu parking ada tidak. Kan? Turn left. Nak tanya ke tidak? Nak tanya ke tidak? Gaya lah. Gaya lah. Nanti kita pusing hotel tu. Pusing hotel tu. Oh, dia ada parking bawah. Dia ada orang jaga ada parking bawah. Saja kita tanya ya. Okey. Mana tahu kalau tidak. Oi, sayup ke bawah. Oh, ya Allah ya Tuhanku. Ini betul punya Aduhlah tak jangan yang inilah tanya yang sana lah. sana lah, mak pun tak nak macam ngeri ya. Menakutkan. Oh, ni dia punya tok dia, TikTok dia. Tanya dia berapa bat ni hotel ni. Ini masih Thailand. Lepas pintu ni Malaysia lah tu nampak tu. Selamat datang Malaysia. Okey, waalaikumsalam negeriku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh negeriku. Betong ni Opah tak tidur pun sebab tadi masa Opah pergi cari hotel tu, bila dah bayar duit baru dia cakap kena tinggal kunci dekat dia. Dia yang akan simpankan kereta tu dekat bawah. Atuk kata biar Atuk simpankan. Dia tak bagi. Dia kata dia kena pegang kunci tu sampai kita balik baru dia bagi kunci. Apa pula hal dia nak pegang kunci kereta kita? Atuk bukan apa. Atuk takut dia taruh sesuatu dalam kereta kita. Kita bawa. Tak pasal-pasal nanti kita yang kena. Itu yang hilang mood nak melepak dekat Betong ni. Dalam banyak sempadan ini lah yang paling dekat dengan rumah Opah dekat kampung. Jadi kalau nak masuk sini balik pun tak ada masalah. Jauh juga dari immigration Thailand dengan immigration Malaysia ni. Rasanya tempat paling jauh dekat sini lah kot. Immigration Thailand tadi dah terdelete dia punya gambar. Lepas tu polis tu pula tadi pun sama yang kami kena
tahan tu pun gambar dia dah terdelete juga. Banyak gambar dah terdelete. Sayang aja, ingat nak buat kenang-kenangan kena tahan polis Thailand. Okeylah, kita pun dah sampai ke penghujung. Jumpa lagi di video akan datang. Jangan lupa like, komen, subscribe. Jumpa lagi. Bye.